Habis sudah mada, tak ada satu pun yang tertinggal. Setiapnya telah kau ambil dan terus engkau jual. Seolah tak pernah memakna apa, seolah tak pernah kau inginkannya, seolah tak pernah. Hikmat. Kenapa? Tak ada selera makan dengan aku? Lepas anak aku mati, aku dah tak berani dan muncul lagi. Kalau boleh, memang aku tak nak muncul dah. Tapi kau pun tahu kenapa aku muncul kembali, kan? Aku tak tahu kenapa. Sebab aku bosan bila duduk jauh dengan Anum. Aku tak faham kenapa kau tak habis-habis lagi nak kacau hidup adik kau. Aku dah bagi tahu kau, kan? Aku cuma nak jaga dia je. Dan aku tahu dia perlukan aku. Kenapa ni? Kenapa apa? Awak marah sangat dekat saya ke? Sebab saya suruh awak berhenti kerja? Tak adalah. Sebenarnya awak tak kisah, kan? Pasal ubat yang saya bagi tahu tu. Kenapa awak nak berahsia? Tak ada apa. Kenapa awak tak nak bagi tahu saya? Saya bukan tak nak bagi tahu awak. Tapi saya tak boleh nak bagi tahu awak. Apa masalahnya? Besar sangat ke rahsia tu? Saya takut ada benda buruk yang akan jadi kalau saya bagi tahu awak. Mona, cuba kau ingat balik apa yang dah jadi sebelum ni. Lepas kau datang, semua benda jadi huara. Sikit pun kau tak rasa bersalah ke? Aku? Yes, kau! Kenapa aku pula kena rasa bersalah? Salah ke? Aku lindung adik aku sendiri. Kau bukan lindung adik kau, tapi kau menghancurkan hidup adik kau. Masalahnya, kau cuma nampak apa aku buat. Tapi kau tak nampak apa yang kau buat, Nadine. Apa maksud kau ni? Kau tak rasa ke? Sebenarnya kau yang huru-harakan keadaan. Kau yang benarkan semua ni berlaku. Itu jalan terbaik aku. Terbaik kau kata? Sembuh ke Anum tu? Habis tu kau nak aku buat apa?
tanpa doktor lain. Sebab bukan kau yang patut rawat dia. Saya tak fahamlah. Apa masalah awak? Masalah apa, Ikmal? Awak cakap ada benda buruk akan berlaku kalau awak beritahu saya. Benda apa tu? Diorang nak buat apa dekat awak? Boleh tak kalau awak jangan tanya saya lagi? Tengok! Bila saya tanya, awak tak nak jawab. Habis tu, awak nak maki saya? Macam mana Dr. Nadim maki saya bila saya salah buat kerja? Saya penatlah, Ikmal. Awak sendiri tahu kan, saya kerja kat sana sebab saya perlukan duit. Dan macam-macam masalah saya hadap dekat sana, boleh tak kalau awak jangan tambah masalah saya lagi? Ya, memang saya risaukan Kak Anum. Sebab tu saya tak nak benda jadi lagi buruk. Dan sebab tu juga saya tak boleh nak bagi tahu apa-apa sekarang ni. Sekurang-kurangnya selagi belum sampai masa. Dan sekarang ni saya nak awak balik. Farah. I'm sorry. Awak tahu kan saya risaukan awak. Ya, saya tahu awak risaukan saya, Ikmal. Dan saya juga tahu yang saya boleh jaga diri saya sendiri. So please, bagi saya masa. Tapi kenapa saya dengar macam awak nak bahayakan diri awak? Sebenarnya saya yang tak nak tinggalkan tempat tu. Sebab saya betul-betul simpati dengan Kak Anum. Dan saya rasa Kak Anum memang betul-betul perlukan saya dekat rumah tu. Andai kata kalau apa-apa jadi pada Kak Anum dan saya tak ada dekat situ, saya takut kalau saya akan salahkan diri saya sampai bila-bila. Sayang, kenapa tak tidur lagi? Nak tidur ni. Saya tidur dulu, Sayang. Tak pergi kerja ke hari ni? Ambil cuti ke ni? Semalam Kenapa dengan semalam? tak ada apa. Dia pergilah mandi. Sayang, kenapa saya rasa macam penat sangat? Semalam saya tidur je. Tak apalah sayang, kalau benar rehat ambil je. I bawa breakfast ni atas. Tak naklah. Dalam hari ni je cuti. Kita dah lama tak spend time together. Good morning, Dr. Nadim. Kak Anum. Good morning, Farah. Morning, Farah. Farah, 2-3 hari ni awak tak payah datang. Saya dah ambil cuti. Kena jaga isteri saya. Dia tak bincang dengan saya pun. Tak apalah, saya suka Farah dekat sini.
Kak Nur? Farah, semalam lepas Kak Anum tidur, Mona pergi mana? Akak nak Farah janji dengan Akak. Jangan pernah bagi tahu Dr. Nadim yang Farah ada jumpa Mona. Dia tak suka kalau ada siapa-siapa pernah jumpa Mona. Janji dengan Akak. You, I nak keluar kejap. Sayang, kita pergi sama-sama boleh? Dah lama I tak keluar. Tak payahlah masak, kita makan dekat luar. You tak nak siap-siap dulu ke? Tak cantik ke? Cantik. Habis sudah mada, tak ada satu pun yang tertinggal. Setiapnya telah kau ambil dan terus engkau jual. Seolah tak pernah memakna apa, seolah tak pernah kau inginkannya. Seolah Farah teman Akak pergi butik atas. Akak nak pilih baju. Boleh? Sayang, I pergi cek barang I kejap. You dengan Farah naik atas, Lepas tu, you naik atas tak? Tak apalah, kita jumpa dekat kafe biasa kita minum tu. Okey, sayang. Jom. Kak Nur? Kak Nur memang tak ingat apa-apa yang jadi semalam. Semalam lepas Mona jumpa Farah, Akak terus tidur. Ngantuk sangat. Maknanya selama ni Kak Anu memang selalu lupa pasal Mona. Akak selalu mimpi pasal dia. Tapi Akak tak ingat langsung yang dia tu kakak Akak. Mungkin penyakit Akak yang buat Akak lupa. Akak selalu rindukan dia. Laila, duduk sekejap. Memandangkan Laila dah jadi salah seorang daripada keluarga ni, abang rasa abang patut bagi tahu Laila satu perkara. Pasal Fahmi. Fahmi? Jerit, diam. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Faham ke tidak? Aku bagi tahu siapa-siapa. Siap anak beranak aku kerjakan. Bangun. Bangun pelan. Bangun sini.
Kakak, kenapa tak makan? Tak lapar ke? Kakak! Kakak! Tak apa. Dia tak biasa lagi duduk kat sini agaknya kot. Kakak ni kenapa? Senyap aja ni. Aku tak nak duduk sini. Kakak, ibu kan dah kahwin dengan Tuan Jamal. Baru sekarang ni kita nak sehidup tenang sikit, kan? Tapi Tuan Jamal tu jahat. Kakak cakap apa ni? Dia... Kakak kenapa tu? Demam ke? Tak adalah. Elok je. Habis tu? Kakak ingatkan pesan Papa? Kakak nak tengok ibu dengan adik happy kat sini, kan? Dah lah, esok lusa dia baiklah tu. Awak ni warna... Tu, saya dengar macam orang nak masuk rumah. Awak tunggu sini, saya beritahu. Kau nak jumpa lelaki kau, Aku hantar kau jumpa lelaki kau. Diam. Jangan buat macam ni! Diam. Duduk sini. Jangan buat macam ni! Tolonglah! Diam. Aku tanya kau. Mana Laila dengan anak-anak dia? Baik kau cakap. Kalau tak, aku bunuh korang berdua. Cakap! Masuklah. Awak lukis ke? Siapa tu? Kakak saya. Dia dah mati. Dia terjun dari tingkap tu. Papa yang buat kakak saya mati. Saya tahu sekarang Papa buat benda sama dekat kakak awak. Kan?
mama saya. Lepas je kakak saya mati, mama saya pun bunuh diri. Sebab dia menyesal tak percayakan kakak saya sebelum tu. Kalau kakak awak mati, ibu awak akan bunuh diri macam mama saya tak? Adik, aku tak nak duduk sini lagi. Aku nak lari daripada sini. Kakak! 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 Kakak lari pergi mana? Biarkan akak pergi! Biarkan akak pergi! Aku tak nak duduk sini! Kakak, nanti ibu macam mana, Kak? Biarkan ibu! Aku nak lari dari sini! Adik-adik tak ingat ke? Adik tahu kan apa yang bapa buat kakak? Apa bapak kau dah buat dekat kau? Ha? Bapak kau lagi jahat daripada aku. Korang nak pergi mana? Ha? Ibu! 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 Kak, adik. Ibu! Ibu! Azan. Tolonglah jangan. Hei! Janganlah buat budak ni macam ni. Tolonglah. Tolonglah dapat. Memang perempuan tadi. Sebab kau kahwin lain. Hei! Hei! Lepaskan isi aku. Lepaskan budak-budak tu juga. Jadi, ini Ibu! Kakak! Kakak! Kakak adik! Kakak! Adik! Budak-budak ni aku nak jual. Aku tahu dekat siapa aku nak jual diorang. Tahan. Sikit lagi, sikit. Kita dah sampai dah. Tahan. Toleh. Keluar sebentar. Li, cepat Li. Tunggu sini. Keluar sini. Cepat Li. Kata orang kau. Li. Sakit. Hei. Jangan lari. Li. Hei. Adik, jom. Kakak! Kaki adik sakit lah. Sakit. Kakak, adik takutlah. Akak pun takut. Tapi, ini memang semua salah ibu. Patutnya kita pindah je jauh. Ibu tak payah kahwin lagi. Akak memang benci ibu. Akak, kita minta tolong orang. Jom.
Sebab itulah Mona benci sangat dengan ibu. Jadi kat mana ibu akak sekarang? Akak tak tahulah, Farah. Akak tak ingat langsung. Hidup ke mati ke, akak tak tahu. Pasal anak Kak Anum tu? Akak... Sayang. Dah order ke? Makan. Baru order air. Sayang. Actually, I ada surprise untuk you. Surprise apa? I beli ni untuk you. Cantik tak? Thank you, sayang. Hadiah ni je kau bagi adik aku. Kau tak perlu risau, Nadine. Farah dah memang pernah jumpa aku dah sebelum ni. Itu bagus. Dia tak bagi tahu sesiapa pun pasal aku. Engkau sendiri pun tak tahu dia pernah jumpa aku, kan? Farah balik. Kenapa suruh dia balik? Takut banyak lagi rahsia terbongkar. Farah balik. Cukup, Mona! Kau keluar daripada rumah aku sekarang. Apa lagi yang kau tak puas hati dengan adik kau ni? Siapa kata aku tak puas hati? Aku okey je. Engkau tu yang tak puas hati, yang meluat tengok aku. Yes, memang aku nak tengok muka kau. Sila keluar daripada rumah ni. Nadim. Aku rasa sudah sampai masanya engkau bawa Anum jumpa doktor lain. Lagipun sampai bila harta engkau tu akan bertahan? Diam! Diam! Diam, Mona! Kenapa? Kau takut semua rahsia terbongkar? Kau takut Anum kena tangkap? Sebab bunuh anak dia sendiri? Bukan Anum yang bunuh anak tu. Okey? Kau jangan tuduh Anum, bukan kau yang bunuh. Kenapa tuduh aku? Cuba kau suruh Anum ingat betul-betul apa yang terjadi pada anak dia tu. Anak kita dah mati. Ayah bunuh anak kita. Sayang, no. Sayang. Sayang. Farah, awak okey tak? Kenapa awak mesti nak jumpa? Awak okey tak ni? Sebenarnya saya nak bagi tahu awak pasal cerita yang saya tak boleh nak cerita pun dekat awak sebelum ni. Apa tu? Saya kena ugut dengan Mona, kakak Kak Anum, supaya tak bagi tahu sesiapa pasal dia. Oh, awak dah jumpalah dengan Mona tu? Tadi saya terdengar conversation Dr. Nadim dengan Mona. Dr. Nadim cakap Mona yang bunuh anak Kak Anum. Tapi Mona pula cakap Kak Anum yang bunuh anak dia sendiri. Oh my God, Farah, seriously? Ni dah jadi kes polis tau. Tapi saya tak tahu sejauh mana benda ni betul. Apa yang tak betul lagi? Dia polis yang pergi siasat Mona tu.
Kak Anum dan Mona tu orang yang sama. Maksud awak? Kak Anum. Hai Farah. Akhirnya dapat juga aku jumpa kau, kan? Kenalkan, aku Mona. Jangan pernah beritahu sesiapa pun yang kau pernah nampak aku. Kalau tak, aku akan bunuh anak kau. Cantik tak? Saya pakailah. Hadiah ni je kau mampu bagi adik aku. Kak Anum dengan Mona orang yang sama. Dissociative identity disorder. Split personality. Awak jom ikut saya. Awak nak pergi mana? Kita pergi report polis. Awak tak nak report polis lagi? Iqmal, awak kena fikir kalau kita report polis dan Mona tu tak nak munculkan diri, macam mana? Awak ingat Dr. Nadim tu nak mengaku semua benda ni? Kita biar je lah polis settlekan kes ni. Lagi satu. Pasal baby dia orang tu. Kat mana kita nak cari bukti? Kita tahu ke dia orang tanam baby tu dekat mana? Nanti tak pasal-pasal polis cakap kita ni buat tuduhan palsu. Dah tu, awak nak tunggu Mona tu bunuh awak? Ha? Sekarang ni saya risaukan pasal Dr. Nadim. Kenapa Dr. Nadim tak pernah bawa Kak Anum pergi jumpa dengan doktor lain untuk buat rawatan? Kenapa? So, awak nak buat apa? Saya tak tahu. Saya kena fikirkan sesuatu. Mana Mona? Tidak keluar. Dia keluar ke you kurung dia lagi? I tak pernah kurung dia, sayang. You cakap apa ni dengan I? Hari tu you bagi tahu I, you kurung dia. Sekarang you cakap apa ni? Ha? Kenapa you nak kena tipu I? I cakap macam tu sebab I tak ada alasan lain, sayang. Mona bagi tahu I yang bunuh anak kita. Betul ke? Kenapa you nak kena percaya cakap Mona? Dan kenapa you mesti nak tipu I? Kenapa semua benda Mona yang nak kena bagi tahu I? Kenapa you nak kena tipu I? No, bukan you yang bunuh anak kita tapi Mona. Apa masalah you? Apa yang you nak daripada I? Sekarang you cakap Mona pula yang bunuh. Hari itu you cakap lain. Hari itu you cakap anak kita mati masa dia lahir. Sekarang you bagi tahu I, Mona yang bunuh. You cakap apa ni Nadim? You tengah main otak I ke sekarang ni Nadim? Kalau betul Mona yang bunuh,
report polis? Kenapa you tak report polis? Tengok! Dulu you cakap apa dengan I? You pasal apa dengan I? Jangan report polis! Jangan report polis! Takkan you tak ingat asal apa? Apa yang you nak daripada I ni? Apa yang you nak I buat? Dia tak faham semua ni. Tak faham semua ni. Apa semua ni? Bagi tahu! Apa aku buat dengan kau? You yang cakap. Tenang. Walau waktuku terhenti, bayangku di sini selalu menemani. Buat apa? Tak ada apa, tengah kemas. Mengemas. Setahu saya awak dalam rumah ni cuma menjaga pemakanan isteri saya. Kenapa pula mengemas? Awak masih bekerja dalam rumah ni sebab isteri saya tahu. Dan awak pun tahu saya sayang sangat isteri saya. Oh ya, lagi satu pasal berkenaan dengan Mona. Saya cuma anggap je yang awak tak pernah nampak dia. Dan saya pun expect awak tak bagi tahu siapa-siapa pun pasal Mona. Atau awak dah bagi tahu siapa-siapa? Tak ada. Saya tak bagi tahu siapa-siapa. Good. Saya ke dapur sekarang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nak buat appointment ke? Tak, saya nak jumpa dengan Dr. Uwais. Dia ada ke? Dr. Wise. Nak jumpa dengan dia boleh, tapi kena buat appointment dulu. Tak. Saya bukan nak buat treatment. Saya nak jumpa dengan Dr. Uwais sebab saya ada hal dengan dia nak tanya sikit. Oh, kalau macam tu awak kena duduk dululah sebab Dr. Wise tengah ada pesakit lain. Okey. Alright. Saya rasa awak macam dah tak selesa nak bekerja dalam rumah ni. Bukan macam tu, doktor. Saya... Kalau awak tak selesa, awak cakap dengan saya. Sebab saya tak suka nak paksa orang yang dah tak ada hati nak kerja dengan isteri saya. Tak. Saya okey. Lebih-lebih lagi dengan Kak Anum. Farah, kenapa ni? You? Tak ada apa saya. Membantu rumah kesayangan you ni. I tengok dia macam dah tak selesa nak bekerja dengan kita ni. Tak apa kalau tak comfortable nak berhenti ke cakap je. I sendiri boleh jaga you kan. Kau jaga adik aku. Nadim. Kau ni kelakar sebenarnya kan? Selama kau jaga adik aku, dia tak pernah sembuh pun. Dan sekarang, aku muncul balik untuk jaga dia. Kenapa kau rasa yang kau boleh jaga adik aku lebih baik dari aku?
waktuku terhenti, bayangku di sini selalu menemani. Hanya kamu tahu